Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya diberi kesempatan untuk membentangkan tugasan bagi subjek ijtihad semasa pada hari ini. Untuk makluman pesyarah dan juga rakan-rakan saya sekalian, nama saya Abdullah bin Muhammad Adam dan nombor matrik saya ialah A196837. Dan juga saya amat berbesar hati dapat berkongsi serta membincangkan topik yang telah saya sediakan dalam pembentangan ini. Baik, tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama menelusuri perbincangan yang telah saya sediakan ini. Semoga perbentangan ini memberi manfaat dan menambahkan ilmu kepada kita semua. Baik, pada hari ini saya akan membentangkan satu topik yang bertajuk penggunaan aplikasi penentu arah kiblat dan waktu solat di Malaysia melalui konsep ijtihad, taqlid dan talfiq dalam era digital. Baik, seiring dengan perkembangan teknologi pada masa kini, pelbagai aplikasi mudah alih yang telah dibangunkan ataupun dibina bagi membantu umat Islam menentukan arah kiblat dan waktu solat supaya ia lebih mudah dan juga tepat. Namun begitu, penggunaan teknologi ini turut menimbulkan persoalan tentang bagaimana konsep ijtihad, taklid dan juga talfiq diaplikasikan dalam memastikan ketepatan serta kesahihan amalan ibadah umat Islam pada masa kini. Oleh itu, pembentangan saya kali ini akan membincangkan hubungan antara penggunaan aplikasi digital dengan konsep-konsep fiqh tersebut serta kepentingannya dalam kehidupan masyarakat Islam di Malaysia. Kita terus kepada pengenalan. Teknologi digital telah mengubah cara umat Islam melaksanakan ibadah harian mereka. Penggunaan aplikasi mudah alih untuk menentukan arah kiblat dan waktu solat semakin meluas dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Kemudahan teknologi ini telah mengubah cara umat Islam berinteraksi dengan amalan keagamaan mereka dalam kehidupan seharian. Namun, kemunculan teknologi ini turut menimbulkan pelbagai persoalan dari sudut hukum dan juga metodologi fiqh Islam. Jika dibandingkan dengan masyarakat dahulu, mereka menentukan arah kiblat berdasarkan kedudukan matahari, bintang, kompas ataupun panduan daripada ulama dan juga ahli falak lah pada masa itu. Tapi pada masa kini kan pelbagai aplikasi mudah alih telah pun dibuat yang membolehkan arah kiblat dan juga waktu solat diketahui hanya melalui telefon pintar dan sebagainya. Baik, penggunaan aplikasi ini juga memang meluaslah di kalangan umat Islam di Malaysia. Kerana apa? Kerana ia lebih mudah, cepat dan praktikal. Namun begitu, pembangunan ataupun perkembangan teknologi ini dia turut menimbulkan beberapa persoalan dari segi hukum dan juga metodologi fiqh Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep ijtihad, taklid dan juga talfiq. Oleh itu, pembincangan ini pentinglah bagi memahami bagaimana teknologi moden ini dapat dimanfaatkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memastikan amalan ibadah umat Islam kekal sahih dan bertepatan dengan tuntutan agama. Seterusnya, di sini saya sertakan contoh-contoh aplikasi yang diguna pakai untuk menentukan arah kiblat dan juga waktu solat.
Ini saya sertakan 3 sajalah yang popular, iaitu yang pertama itulah My Kiblat, yang kedua Jakim Touch, dan yang ketiga Darul Falaq. Seterusnya kita pergi dulu kepada definisi ijtihad, ta'liq dan juga talfiq. Baik, yang pertama, ijtihad ialah usaha bersungguh-sungguh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum syarak daripada dalil-dalil yang terperinci. Baik, seterusnya ta'liq pula bermaksud mengikut sesuatu ataupun menerima pendapat seseorang ulama ataupun imam mazhab tanpa mengetahui ataupun meneliti dalil yang mendasarinya. Jadi ia diamalkan oleh majoriti umat Islam, iaitu masyarakat umum lah. Masyarakat umum iaitu orang awam yang tidak mencapai tahap mujtahid. Baik, seterusnya talfiq iaitu bermaksud menggabungkan dua ataupun lebih pendapat daripada mazhab yang berbeza dalam satu amalan ibadah. Macam inilah contohnya yang ni lah. Contohnya seperti menggunakan pandangan mazhab Syafi'i dalam satu aspek dan mazhab Hanafi dalam satu aspek lain kan bagi satu-satu hukum. Iaitu kita ambil contoh sebagai menentukan arah kiblat dan juga waktu solat melalui aplikasi di zaman moden ini. Seterusnya peranan ijtihad dalam aplikasi digital arah kiblat. Baik, kerjasama antara fuqaha dan pakar astronomi digunakan untuk menentukan formula pengiraan yang tepat. Penentuan arah kiblat dilakukan melalui kaedah saintifik berasaskan pengiraan astronomi. Para ulama berijtihad dalam memilih kaedah perkiraan yang sesuai mengikut mazhab dan konteks tempatan Malaysia. Fuqaha juga berperanan mengesahkan kesahihan kaedah pengiraan dari sudut syarak. Seterusnya kita pergi kepada aplikasi konsep ta'liq dalam masyarakat Malaysia lah berkaitan dengan tajuk ini. Baik, konsep ta'liq berkaitan dengan tajuk ini adalah kepercayaan masyarakat awam terhadap aplikasi yang disahkan oleh JAKIM dan juga Majlis Agama Negeri mencerminkan amalan ta'liq yang kukuh. Maksudnya bagaimana? Pengguna menerima pakai waktu solat dan arah kiblat yang dipaparkan tanpa mempersoalkan kaedah pengiraan, mencerminkan keyakinan terhadap autoriti agama yang diiktiraf dalam era digital. Maksudnya di sini, maksudnya bagaimana? Maksudnya kita sebagai masyarakat awam di negara kita ini yang menggunakan aplikasi mencari arah kiblat ataupun penentu waktu solat, kerana apa? Kerana kita percaya bahawa aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan oleh pihak yang berautoriti, seperti kita ambil contoh JAKIM lah, dia mengeluarkan JAKIM Touch tu. Kerana apa? Kerana kita percaya dah bahawa mereka telah melakukan proses dan pengiraan yang memang mengikut ketetapan syariah, ketetapan syarak untuk diaplikasikan dalam bentuk digital. Jadi kita memang percaya satu patut kepada pihak yang berautoriti, dan kita tak adalah kita nak susah payah untuk kita pergi kira sendiri, tengok matahari lah, tengok satelit lah, GPS dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita memang adatnya kita memang akan percaya kepada pihak yang telah pun diberi autoriti dalam perkara tersebut. Kita terus pergi kepada konsep talfiq
dalam masyarakat Malaysia. Okey, contoh situasi talfiq dalam tajuk kita ini iaitu aplikasi kiblat menggabungkan kaedah geodetik dan kaedah ramline dari tradisi mazhab yang berbeza. Pengguna boleh memilih kaedah pengiraan sudut kiblat mengikut keperluan dan lokasi mereka. Maksudnya dekat sini kan, aplikasi kiblat menggunakan beberapa kaedah pengiraan arah kiblat yang diiktiraf oleh ulama. Pengguna boleh memilih kaedah yang paling sesuai kan, mengikut lokasi dan juga keperluan mereka untuk mendapatkan arah kiblat yang tepat. Jadi aplikasi kiblat ini menggabungkan beberapa kaedah pengiraan daripada pandangan ulama yang berbeza kan, tetapi ia untuk memudahkan pengguna mendapatkan arah kiblat yang tepat. Seterusnya, hukum dan pandangan ulama. Majoriti ulama semasa membenarkan talfiq selagi tidak bertujuan mencari keringanan semata-mata. Penggunaan aplikasi yang menggabungkan kaedah pelbagai mazhab ini diterima jika berdasarkan keperluan dan dalil yang kukuh. Maksudnya bagaimana? Majoriti ulama semasa membenarkan kaedah talfiq ini, iaitu menggabungkan pandangan daripada beberapa mazhab dalam sesuatu amalan, selagi ia tidak dilakukan semata-mata untuk mencari hukum yang paling mudah ataupun hukum yang mengikut hawa nafsu lah. Sebaliknya, talfiq ini perlu berasaskan keperluan, maslahah dan juga dalil yang kukuh lah. Okay, baik, dalam konteks aplikasi penentu arah kiblat di waktu solat ini kan, sesetengah aplikasi menggunakan kaedah pengiraan yang berbeza mengikut pandangan mazhab ataupun pandangan kiraan falak yang tertentu. Sebagai contoh, terdapat perbezaan dalam penentu waktu solat lah, contohnya waktu subuh ataupun isyak kan, antara beberapa negara dan juga dan sebagainya lah kan. Walaupun begitu kan, penggunaan aplikasi yang menggabungkan pandangan tersebut adalah dibenarkan kan, sekiranya ia dibangunkan ataupun ia dibina berdasarkan kajian ilmiah, data-data yang tepat kan, data-data falak yang tepat, dan juga pandangan para pakar lah yang berautoriti dalam bidang ni. Jadi talfiq dalam penggunaan teknologi digital ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang salah. Maka bolehlah ia menjadi satu bentuk kemudahan kepada umat Islam, asalkan ia tidak menjelaskan ataupun ia tidak menjejaskan kesahihan ibadah dan ia masih berada dalam kerangka syariah yang dibenarkan. Okey, baik. Seterusnya, kelebihan dan juga cabaran menggunakan aplikasi penentu arah kiblat di waktu solat ni lah. Baik, kita pergi kepada kelebihannya dulu, iaitu kelebihannya ia boleh menawarkan pelbagai kelebihan kepada pengguna Muslim di Malaysia, iaitu mudah untuk akses dan membolehkan pengguna mendapatkan maklumat waktu solat dan juga arah kiblat pada bila-bila masa dan di mana sahaja kan. Ketetapan waktu solat yang telah dikira secara automatik membantu pengguna menunaikan ibadah dengan lebih tepat dan teratur. Itu kelebihannya. Baik, seterusnya cabaran, iaitu cabaran utama ialah keberantungan berlebihan kepada teknologi tersebutlah, dan boleh menyebabkan pengguna tidak memahami kaedah pengiraan tradisional dan asas ilmu falak dalam Islam. Seterusnya, perbezaan kiraan antara aplikasi turut menimbulkan kekeliruan di kalangan pengguna. Kita tengok tu, kadang-kadang aplikasi yang ni waktu dia lain, lari seminit. Kadang aplikasi ni waktu dia lari seminit. Samalah juga macam jam solat kan, jam waktu di surau ke di masjid kan. Kadang-kadang kita fikir tadi aku buat surau ni, kita dah tetap dah masa, lagi isyak 8.45. Tapi bila kita pergi pula kat surau ni, tengok dia lari seminit. Jadi itulah cabaran dia. Jadi perbezaan
kaedah pengiraan, sumber data dan mazhab yang mengguna pakai menyebabkan waktu solat dan arah kiblat berbeza antara satu aplikasi kan dengan aplikasi yang lain. Sebagai kesimpulan dia, penggunaan aplikasi penentu arah kiblat dan juga waktu solat ini merupakan satu perkembangan teknologi yang memberi banyak manfaat lah kepada umat Islam dalam melaksanakan ibadah dengan lebih mudah dan tepat. Walau bagaimanapun, walaupun teknologi ini bersifat moden, penggunaannya tetap perlu dinilai berdasarkan prinsip-prinsip fiqh Islam agar tidak bercanggah dengan syariat. Melalui pembentangan ini kan, jadi kita dapat lihatlah bahawa konsep ijtihad, taklid dan juga talfiq ini masih relevan dalam menghadapi cabaran era digital. Kan, maksudnya bagaimana? Ijtihad membolehkan para ulama menilai dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi semasa. Taklid pula membantu masyarakat merujuk kepada pandangan yang berautoriti. Kan, manakala talfiq pula boleh diterima dalam keadaan tertentu berdasarkan keperluan dan juga dalil yang kukuh. Jadi oleh itu kita sebagai umat Islam perlu memanfaatkanlah teknologi ini secara bijak serta sentiasa merujuk kepada panduan syariah yang sahih supaya kemudahan-kemudahan yang ada ni dapat meningkatkan kualiti ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian sahaja dahulu pembentangan saya pada kali ini. Apa yang buruk itu datang daripada saya dan apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah SWT. Baik, saya berterima kasih kepada pensyarah dan juga kawan-kawan kerana sudi mendengar pembentangan saya pada kali ini. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.